Ada satu sahabat Rasulullah tak pernah solat walau 1 rakaat. Macam mana dia buat? Dia masuk Islam, lepas masuk Islam hari yang sama minta izin dengan Nabi nak sertai perang. Hari yang sama minta izin dengan Rasulullah nak jadi salah seorang anggota perang. Tentera. Nabi izinkan. Tak pernah puasa 5 saat pun, tak pernah sedekah RM1 pun, tak pernah semayang 1 rakaat, sujud sekali pun tak pernah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, bila perang berhenti, ada harta rampasan. Nabi ambil sebahagian sikit, Nabi bagi dekat dia. Dia tolak harta rampasan. Hari pertama masuk perang, hari pertama Islam. Dia kata, ya Rasulullah, aku masuk perang untuk aku mati ditombak di sini. Bukan untuk ambil harta ni. Aku berperang, letak tubuh dan nyawa aku di depan, nak pertahankan Islam. Bukan untuk dapatkan harta ni, akan tetapi ala an urma hahuna. Dia tunjuk kat Nabi. Ditombak di sini, wahai pesuruh Allah. Perang sambung balik, petang tu dia mati syahid. Nabi tengok jenazah-jenazah. Bila sampai kat jenazah sahabat yang hari pertama masuk Islam, Nabi tengok ada tombak di lehernya, tepat pada tempat yang dia tunjuk.